Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ni guys, saya berada dekat Maib Sengkang lagi. Kita nak review sikit-sikit lah pasal Yamaha X-Max yang terbaru daripada Yamaha Hong Leong. Jadi ada dua warna, kalau korang tengok, ya ini warna merah dia. Jom kita walk around dulu sikit. Ni warna merah dia. Tak banyak sangat pembaruan, lebih kurang sama, cuma ada beberapa ciri-ciri yang diorang dah tambah. Alright. Okay, so ini bahagian kanan dia. Okay, so ni untuk yang warna merah. Dan untuk warna, ni rasa warna grey. Ni untuk warna grey lah. So macam nanti yang warna grey. Okay, kita bawa sikit. Ni untuk warna grey lah. So harga sekarang dah jadi RM24,888 so dah ada peningkatan sikit harga dia. Alright, so ni untuk bahagian belakang, untuk yang warna grey ni. Okay, so bahagian kanan dia bawah sikit. Alright, so bahagian depan dia lagi. Okay, so actually untuk T-Max pun ada pembaruan. Nanti sekejap lagi kita akan cerita. Tapi untuk Yamaha X-Max kita cerita dulu sikit apa yang baru. Yang pertama, yang paling utara sekali pembaruan dia adalah dari segi windshield lah. Windshield sekarang dah boleh adjust secara elektrik. Dia ada electric windshield. So nak control dia kat sini. Saya tak boleh nak on sebab tak ada bateri, tak boleh nak start. Tapi dia ada button sini lah, korang boleh naikkan dan juga turunkan lah. Alright. Yang kedua, dari segi meter pun, meter dia dah baru. Kali ni dia ada TFT meter dan juga dia ada meter digital. Dia dah mix lah. So meter pun kita tak boleh nak buka sebab tak boleh nak on. Nanti kita akan review lebih detail bila dah sampai kedai ke atau kedai punya motor. And yang kedua, diorang kata diorang dah redesign sikit dia punya lampu signal sebab diorang dah buat windshield yang baru macam ni kan. Alright, so satu lagi penambahbaikan yang diorang bawa adalah ESS lah, iaitu Emergency Signal System. Jadi kalau korang brake secara mengejut, nanti dia punya double signal tu akan menyala-nyala lah. Dan sekarang juga sudah ada traction control jadi itulah beberapa pembaharuan yang ada dekat X-Max. So macam mana pendapat korang? Ada ngam ke tak ada ngam? Okay. Dari segi enjin masih sama lagi, dikuasai dengan enjin single cylinder besaran 249.8cc yang mana mampu menghasilkan kuasa sekitar 22.5 horsepower dan juga 24.3 Nm of torque. Okay. So dari segi prestasi enjin actually sama saja, cuma ada beberapa penambahbaikan lah. Jadi apa pendapat korang pasal Yamaha X-Max yang terbaru daripada Yamaha? Ada ngam ke tak ada ngam? Harga RM24,888. Ya, boleh dikira motor premium lah daripada Japan. Alright. Dan ini pula untuk warna kelabu dia. Warna kelabu ni cantik sebab dia ada mainan warna biru dekat rim dia. Alright. Kalau yang warna merah, rim dia warna hitam. Okay, rim dia berwarna hitam. Okay, so itulah sedikit pasal Yamaha X-Max.